Adakah harus orang tidak dengar rukun tebah naik jadi imam? Tak boleh. Orang jadi imam syarat orang dengar rukun khutbah. Tak sah kalau tak dengar rukun khutbah. Sebab tu afdal siapa baca khutbah orang itulah jadi imam. Tok khatib dialah imam. Kalau negeri Arab tak ada. Kita Melayu ya. Kita Melayu baca khutbah lain, tu imam lain. Kita orang Melayu. Orang Arab tak ada. Siapa baca khutbah dialah imam. Dia panggil dia tok khatib tu sebab negara dia tak ada imam, dia panggil tok khatib. Tok khatib tu ialah tok imam. Dia sendiri tok imam, dia tak tukar orang lain dah. Kita duk tukar ni oleh kerana sebab kita ada kekurangan. Tok imam pandai baca Fatihah, baca Quran, baca surat tak pandai. Tok khatib pandai baca surat, baca Fatihah tak nak kena. Pakai gini mu baca khutbah aku jadi tok imam. Ya berkongsi gitu ya kita orang Melayunya. Nak waksa orang tak erak. Pakak-pakak piku kita, pakak-pakak piku. Orang Arab tak apalah. Dia sendiri dah baca khutbah, dia sendiri tok imam kerana dia boleh belaka. Dia boleh belaka. Hari ni cuba tengok kita alhamdulillah dah. Kita kau partner puak kita alhamdulillah partner kita maju dah. Banyak dah maju pada orang dulu kita. Lah ni tok khatib dia dan tok imam pun dia boleh baca Fatihah betul dan dia boleh baca surat. Nak khutbah boleh. Ni kau dok maju dah. Dulu baca khutbah dengan surat. Lah ni tak ada baca dengan surat dah. Baca dengan handphone. Tukar surat dah baca dengan telefon. Sikit lagi tak surat jugalah puak kita pun. Tengah duk hebat dah. Alhamdulillah. Maknanya kalau kita nak buat tok imam tu jadi tok imam syarat dia kena dengar rukun tebah. Ini jaga orang khabar ni. Banyak kita bila kita dak baca tebah, tok guru mari daripada jauh daripada Musafir beradu di masjid kita. Kita baca tebah yang kedua dah. Baru tok guru masuk, panggil tok guru jadi tok imam sebab nak ambil berkat dengan dia ataupun dia kita rasa lebih dia pada kita ke dia jadi tok imam. Tok guru pun tak apa-apa pandai juga. Naik jadi tok imam juga dia pun. Tu tak sah, tak boleh. Kalau tengok mari belakang jangan tolak dia. Jangan tolak dia. Tak boleh pakai kita lah. Dan walau tok guru pun kalau masjid ada imam tetap dah. Tok imam dilatih syahadah. Tok imam lebih afdal daripada tok guru tu lagi. Imam ratib, imam yang dilatih untuk jadi tok imam di satu tempat, dia lebih afdal. Kalau semaya di rumah orang, tuan rumah tu lebih afdal jadi tok imam. Semaya di masjid, tok imam hak tetap jadi tok imam untuk latih jadi semaya, dia afdal jadi tok imam. Walau di belakang dia tok qari, belakang dia tok fiqh, tok guru besar pun kena kita hak dilatih jadi tok imam tu jadi tok imam. Hak tu lebih afdal. Kena jaga. Orang nak jadi tok imam jemaah kena dengar rukun khutbah kedua-dua rukun tu. Khutbah pertama dekat khutbah yang kedua.